Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Jadi, hari ini kita akhirnya akan belajar bersama-sama bagaimana untuk berubah daripada keadaan seperti ini kepada keadaan seperti ini. Итак, Jadi, menurut kajian terbaru daripada Institut Sutulologi Sivilski, dalam perkembangan skoliosis dan bongkok, beberapa otot memainkan peranan yang besar. Pertama sekali, ia adalah keseimbangan, iaitu otot-otot yang memastikan keseimbangan skapula. Hari ini kita akan bercakap tentang otot-otot tersebut dan mengetahui bagaimana kita boleh menjadi seperti ini, bukan seperti ini. Jadi, sebenarnya tiada apa-apa yang baik apabila postur badan berkembang seperti ini. Di sini, otot-otot yang ditandakan dengan warna hijau berada dalam keadaan baik. Otot perut, otot lurus, otot serong, otot pinggang dan otot pemanjang belakang. Diafragma juga serta otot kaki. Di sini, otot punggung juga berada dalam keadaan baik. Semuanya berfungsi. Manakala di sini, warna merah menunjukkan otot yang terlalu tegang. Warna biru menunjukkan otot yang lemah. Otot-otot ini menjadi lemah. Sekarang kita akan lihat dari atas ke bawah. Di sini bersama anda, otot leher, iaitu pemanjang leher yang panjang. Di sini otot-otot ini menjadi lemah dan kumpulan pemanjang leher yang pendek menjadi pendek. Ini adalah otot suboksipital. Di sini, ia terletak di antara vertebra pertama dan tengkorak, serta antara vertebra kedua dan tengkorak. Ini adalah satu kumpulan otot dan di situ juga saraf oksipital melaluinya. Begitulah laluannya. Satu cabang ke sini, satu lagi ke sana. Dan arteri vertebra, di sini ia berada dalam saluran tulang belakang. Kemudian ia membengkok dan masuk ke dalam rongga tengkorak untuk membekalkan darah ke otak bersama dengan arteri karotid biasa. Apabila berlaku gangguan pada arteri vertebra, mungkin akan timbul pening kepala. Sakit kepala juga boleh berlaku, tetapi sakit kepala lebih kerap disebabkan oleh saraf oksipital yang terhimpit, menyebabkan kesakitan yang memancar ke sana dan juga bunyi berdengung di telinga. Dagu kedua juga mula terbentuk di sini. Tetapi ini berlaku walaupun tiada berat badan berlebihan, nampaknya tetap ada sedikit kendur di kawasan ini. Otot-otot ini juga sedikit kendur. Semuanya bergantung pada posisi badan. Seterusnya kita turun sedikit ke bawah ke paras perut. Di sini juga, lihat, antara otot perut dan belakang semuanya baik-baik saja. Diafragma berfungsi. Kita tarik nafas dan hembuskan nafas. Di sini semuanya bergerak. Tulang rusuk bergerak. Tulang belakang bergerak. Diafragma bergerak. Tekanan intraabdomen adalah baik. Di sini juga, untuk kita menarik nafas, diafragma perlu turun lebih rendah. Organ perut juga boleh mengubah kedudukannya. Perut sendiri akan terkeluar ke depan kerana ruang menjadi lebih sempit. Jarak antara tulang pelvis, iliak dan tulang rusuk ke-12 telah berkurang. Jika di satu tempat sesuatu itu berkurang, maka di tempat lain ia mesti bertambah. Oleh itu, untuk mengekalkan tekanan intraabdomen yang sama, perut sedikit mengendur, mula menonjol ke depan seperti ini dan terbentuklah perut yang comel. Otot punggung di sini juga kehilangan tonus. Kehilangan tonus mereka di sini. Dan di sini pula mereka mendapat kembali tonus mereka. Pada setiap langkah, otot-otot ini boleh berfungsi. Di sini, pada setiap langkah, mereka tidak dapat berfungsi dan tugas mereka mula diambil alih oleh belakang. Dan semasa melangkah, pelvis di sini stabil. Di sini berbanding dengan pelvis, kaki bergerak pada setiap langkah di sendi pinggul. Di sini, bersama dengan pelvis, kaki mula bergerak dan pinggang mula terbeban secara berlebihan. Di sinilah cakera antara tulang belakang di bahagian bawah pinggang lebih kerap mengalami kecederaan. Cakera antara tulang belakang keempat dan kelima disebabkan pergerakan pelvis yang berlebihan secara berterusan setiap kali melangkah. Cakera-cakera ini mengalami kecederaan. Ketegangan otot kaki juga berlaku. Disebabkan oleh putaran pelvis, semua otot ini menjadi tegang. Fascia juga menjadi tegang. Tapi secara ringkasnya, kedudukan ini tidak membawa apa-apa kebaikan. Banyak gangguan berlaku sekaligus.
Semasa melakukan aktiviti fizikal, semuanya menjadi lebih teruk kerana beban tidak diagihkan secara sekata sama ada pada tulang belakang atau sendi dan sendi pinggul juga boleh cedera. Maksudnya, kedudukan ini sendiri tidaklah optimum untuk melakukan sebarang aktiviti fizikal. Malah untuk berbaring pun tidak selesa. Kerana kadang-kadang keadaannya sampai ke tahap seperti itu. Pergerakan hilang di bahagian toraks, tulang belakang. Sehingga kepala pun tak boleh diletakkan di sini, perlu bantal yang sesuai. Jadi, jika anda ingin membetulkan keadaan ini, kini anda ada peluang. Apa yang perlu anda lakukan ialah mula-mula ambil telefon anda, pergi ke cermin, berdiri di sisi cermin, di sana ada cermin, dan lihat ke dalam cermin seolah-olah anda melihat saya dari cermin. Ambil telefon anda, berdiri seperti yang anda rasa selesa, seperti yang anda suka, dan ambil gambar diri anda dari sisi supaya anda boleh lihat nanti. Sekarang anda buat ini sebelum kita mulakan aktiviti rawatan dan pencegahan bersama dan kemudian buat sekali lagi selepas itu supaya anda boleh bandingkan. Lihatlah sama ada perubahan atau tidak. Jadi, apa yang kita perlukan sekarang? Untuk permulaan, otot mana yang akan kita gunakan semasa melakukan senaman yang akan kita lakukan sekarang? Pertama sekali, kita akan memerlukan otot pectoralis minor dan juga otot pectoralis major. Di sini adalah otot pectoralis minor. Nampak tak? Apabila ia memendek, terdapat berkas saraf dan salur darah di bawahnya yang datang dari leher dan menuju ke lengan. Itu sering terhimpit. Ia bergerak ke lengan, menyebabkan kebas pada lengan. Lengan berubah warna. Ia menjadi kemerahan seperti itu. Kelemahan pada lengan juga berkembang. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan sepenuhnya kerana impuls dari otak melalui saraf tunjang. Seperti melalui wayar, isyarat itu tidak sampai dengan baik ke tangan. Kepekaan juga berubah. Anda sudah tidak boleh lagi menentukan dengan sepenuhnya apa yang anda pegang di tangan. Apa itu? Tidak dapat. Jari-jari juga boleh menjadi lemah. Sendi-sendi boleh mula sakit. Begitu juga pada tangan. Ini adalah otot dada kecil. Dan di belakang sini ada otot besar. Inilah otot trapezium. Di sini, ia mempunyai bahagian atas, tengah dan bawah. Inilah yang kita perlukan. Dan di bawahnya, terdapat lagi otot romboid. Kita juga akan gunakan sedikit. Dua kumpulan otot ini akan kita gunakan dalam latihan kita sekarang. Untuk menghilangkan bongkok sekaligus. Jadi, pertama sekali kita akan mulakan dengan ini. Ini yang akan kita latih bersama-sama. Otot trapezius. Bahagian atas otot trapezius. Dan bahagian tengah serta sedikit bahagian bawah. Kita akan perlukan. Jadi, untuk senaman, kita akan perlukan getah senaman. Bersama anda, getah rintangan. Untuk permulaan, rintangannya sepatutnya ringan saja. Jadi, jangan gunakan yang terlalu keras. Buat dulu. Mulakan dengan yang seperti itu, yang agak-agak mudah ditarik. Di rumah, saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh buat supaya betul-betul di rumah. Tak perlu pergi ke mana-mana, seperti yang anda suka, semuanya boleh dilakukan. Anda perlukan pintu dan juga getah. Dua benda ini kita perlukan hari ini. Ambil getah, lipat macam ni, nampak tak? Lipat dua macam ni, kemudian letakkan di sini dan ikatkan. Sekarang saya tunjukkan. Ada celah di sini, buka pintu, ada celah macam ni dan masukkan getah ke dalam celah itu macam ni, kemudian tutup pintu. Di sini, ia akan pegang dengan baik. Pasang macam tu. Saya tadi buat salah. Pastikan ia berada pada paras siku anda. Jangan terlalu tinggi. Turunkan sikit dan cuba kalau tak boleh pegang, boleh masukkan dan di sebelah bertentangan, ikat satu lagi simpulan. Pastikan panjangnya sama di kedua-dua belah. Sekarang anda perlu tarik getah ini ke arah anda. Tarik ke arah anda supaya ia tegang dan pastikan ia tidak singit. Mula-mula, cuba tarik getah itu ke arah anda.
Dan anda perlu berdiri pada jarak yang sesuai dari pintu supaya anda boleh buat pergerakan ini dengan sepenuhnya. Tarik getah itu dan Di sini, di belakang. Tugas anda adalah untuk rapatkan tulang belikat anda sebanyak mungkin. bila anda sudah rapatkan, gerakkan kembali dengan lebih perlahan berbanding semasa anda menarik ke arah anda. Ke sini anda boleh tarik dengan agak laju. Tapi kembali perlahan-lahan. Tarik ke sini dan kembali. Menarik ke arah anda juga boleh dilakukan dengan cepat. Yang penting jangan buat pergerakan kembali dengan laju. Sebab beban paling besar akan diterima oleh otot-otot di antara tulang belikat anda semasa pergerakan kembali. Bila anda tarik ke arah anda, otot lengan, otot latissimus dorsi dan deltoid belakang akan lebih banyak bekerja. Tetapi semasa kembali, untuk mengekalkan tulang belikat dalam kedudukan yang anda letakkan tadi, di situlah mereka bekerja lebih banyak. Itulah yang kita perlukan. Tarik dan kembali. Sekali lagi, tarik, kembali. Dan dengan cara ini, anda lakukan 2 set 10 kali, 10 kali buat, rehat dalam 20 hingga 30 saat, kemudian buat sekali lagi. Ini adalah posisi pertama. Di sini tangan anda seperti biasa. Dalam posisi begini, tarik ke arah anda. Seterusnya, buat 2 set lagi. Ketiga, pusingkan tangan seperti ini dengan tapak tangan menghadap ke atas dan lakukan perkara yang sama. Tarik ke arah anda dan kembali. Tarik ke arah anda dan Juga perlahan-lahan lakukan pergerakan kembali. di sini, anda akan perasan ada perbezaan antara yang ini. Pergerakan ini dan pergerakan yang ini, otot di belakang akan bekerja sedikit berbeza. Dalam posisi ini, otot di bahagian atas akan lebih tegang. Dalam posisi ini, sedikit ke bawah, beban lebih tertumpu pada trapezius bawah. Dan dari tangan, beban lebih banyak beralih kepada otot di antara tulang belikat. Semasa kembali, anda juga kembalikan dengan tapak tangan menghadap ke atas, lakukan pergerakan ke sini, tarik ke arah anda, kemudian kembali. Lakukan juga 2 set sama seperti tadi. Antara set, rehat sehingga 30 saat. Semuanya bergantung kepada tahap keletihan anda. Jika terlalu penat, anda boleh berehat sehingga 1 minit. Ini adalah senaman pertama. Otot trapezius tengah, sedikit bawah, dan otot romboid. Sekarang kita pasang getah senaman sedikit lebih rendah di sini. Ini lebih menarik. Kita ambil semuanya dengan cara yang sama. Dan kita tarik ia dengan cara yang sama juga. Anda juga berdiri supaya anda boleh melakukan pergerakan dengan amplitud penuh. Dan di sini, tidak kira apa yang anda rasa, otot mana yang anda rasa lebih tegang, di sini beban akan lebih tertumpu pada bahagian atas trapezius. Biasanya apabila bahagian ini kurang berkembang, ia memang kurang berkembang. Terutama bagi mereka yang mempunyai masalah bongkok. Pada mulanya, anda akan sukar merasai bahagian ini menegang. Tetapi, ini tidak bermakna anda melakukannya dengan cara yang salah. Dari titik bawah ini, anda juga melakukan perkara yang sama. Satukan tulang belikat dan lepaskan. Satukan dan lepaskan. Di sini juga, anda lakukan dalam 2 posisi. Apabila tangan anda dalam posisi begini, pusingkan tangan. Dan dalam posisi begini juga, tapak tangan menghadap ke atas. Jika tidak selesa untuk pusingkan tapak tangan sepenuhnya, anda boleh pusingkan sedikit pada sudut 45 darjah. Begini. Dalam 2 posisi ini, anda melatih otot ini. Mula-mula dalam satu posisi, kemudian dalam posisi lain. Untuk pergerakan ke belakang, cuba lakukan sedikit lebih perlahan. Dengan cara ini, kita telah memberikan beban pada otot-otot yang berada di antara tulang belikat yang akan menahan tulang belikat dari belakang. Sekarang kita perlu sedikit meregangkan otot-otot yang berada di bahagian depan kita. Disebabkan ketidakseimbangan kerana Otot di belakang biasanya lebih lemah berbanding di depan. ini kerana kita lebih kerap melakukan pergerakan di bahagian depan berbanding di belakang. Jarang sekali tangan kita melakukan sesuatu di belakang. Oleh itu, otot-otot depan, iaitu otot dada ini, biasanya jauh lebih berkembang berbanding otot di belakang. Untuk melakukan senaman seterusnya, anda memerlukan sama ada bingkai pintu atau lebih baik lagi, untuk membangunkan pergerakan tulang belikat,
sudut bilik lebih sesuai. Lebih baik lakukan di sudut. Jadi, kita dah jumpa sudut. Berdiri menghadap sudut itu, letakkan tangan di kedua-dua belah sudut seperti ini, ikut keselesaan anda. Tapak tangan boleh letak ikut keselesaan juga. Letakkan tapak tangan kira-kira pada paras siku. Berdiri, satu kaki ke depan seperti ini. Pastikan kaki itu dekat dengan sudut, satu lagi kaki ke belakang. Kita akan buat pergerakan seperti ini. Letakkan hujung kaki belakang pada jari kaki, tolak badan ke depan dan pada masa yang sama, tulang belikat anda di belakang akan dirapatkan, manakala otot di depan akan sedikit meregang. Lakukan 10 pergerakan seperti ini, mula-mula dengan satu kaki di depan, kemudian tukar kaki. Jangan lupa letakkan kaki belakang pada hujung jari kaki, sebab kalau tidak, anda akan membongkok ke depan seperti ini. Di sini, pastikan juga pinggul anda ke depan. Pilihan kedua, kalau tiada sudut contohnya atau anda tak suka buat di sudut, anda boleh buat perkara yang sama di pintu. Letakkan tangan di bingkai pintu, juga pada paras siku. Letakkan satu kaki ke depan dan tolak badan ke depan dengan cara yang sama. Tulang belikat di belakang akan dirapatkan dan pada masa yang sama, pergerakan tulang belikat anda akan bertambah baik dan bahu anda akan bergerak ke belakang. Kumpulan senaman regangan dan penguatan ini akan membantu otot anda kembali bertonus. Sekarang perkara yang paling menarik. Bagaimana untuk memastikan kedudukan badan anda ini dapat dikawal supaya anda boleh berada dalam kedudukan ini untuk masa yang lama dan pergerakan apa yang perlu dilakukan supaya kedudukan badan itu sendiri berubah? Bagaimana untuk mengawalnya? Sebab bila kita berdiri, kadang-kadang kita tak sedar sama ada kita membongkok atau tidak. Kita hanya ambil posisi badan yang selesa. Ini khas untuk mereka yang berjaya menonton sampai habis. Hanya untuk mereka saya tunjukkan ini. Yang lain, yang tak sempat menonton sampai ke saat ini, mereka kurang bernasib baik. Mereka akan sangat cemburu dengan anda. Ini tangan. Ini tulang. Dipanggil paksi iliak anterior atas. Di sinilah ia terletak. Nampak tak? Yang ini, inilah dia. Ini dua penanda untuk anda, ibu jari dan tulang ini. Jika kita berdiri dan ibu jari tangan kita berada di depan tulang ini, secara automatik bahu akan bergerak ke depan sini. Jika kita gerakkan tangan ke belakang sini, maka bahu akan Mengikut tangan ke belakang sana. dan jika anda berdiri sambil mengawal posisi tangan, maka tulang belikat secara automatik akan bergerak ke arah itu juga. Jika tangan saya bergerak ke sini, bahu juga akan bergerak ke sana. Dan walaupun saya cuba untuk berdiri tegak, saya tidak akan dapat melakukannya. Jika saya letakkan tangan ke belakang sini, secara automatik saya akan berdiri seperti yang sepatutnya. Jadi, tugas anda adalah untuk memerhatikan tangan anda. Untuk berdiri dengan betul, anda tidak perlu merapatkan tulang belikat, tidak perlu meluruskan belakang dan tidak perlu cuba untuk menarik ubun-ubun ke atas. Semua itu sangat sukar dan ia hampir tidak berkesan dalam kehidupan sebenar. Mustahil untuk sentiasa melakukannya begitu. Sangat mudah untuk memerhatikan tangan. Jadi, anda hanya ambil tangan anda, letak ke belakang seperti ini, bahu anda akan bergerak ke belakang dengan baik dalam posisi ini. Sebaik sahaja anda perasan anda mula membongkok ke depan, bawa tangan anda ke belakang seperti ini. Pada mulanya memang susah. Beberapa hari pertama akan rasa berat. Jadi anda boleh bantu diri dengan menekan tangan ke paha supaya tangan tidak bergerak ke depan. Sekarang, ambil semula telefon anda. Selepas anda lakukan semua ini dan sudah tahu tentang posisi tangan, ambil gambar sekali lagi. Tak perlu hantar gambar itu kepada saya. Simpan sahaja untuk diri sendiri. Tulis di ruangan komen jika anda mahu. Kalau tidak mahu, anda pun tak perlu masuk ke saluran ini lagi. Saya dah beritahu sebelum ini. Beritahu saya bagaimana anda suka latihan ini. Sejauh mana latihan ini membantu dan sejauh mana perubahan pada postur badan anda. Sebenarnya, anda akan perasan selepas buat latihan ini, anda akan rasa lebih ceria
sebab darah lebih lancar mengalir ke kepala dan keluar semula darinya dan lebih mudah untuk bernafas. Mungkin mood anda akan jadi lebih baik, tapi itu selepas menonton video ini. Latihan juga. Baiklah, itu saja.